Kan ramai yang tanya anak-anak si Pablo ni. Hari ni kita breeding kan si Pablo ni. Si Pablo ni pembaka reban super green yang ada di dalam reban ni. Satu-satunya yang ada di dalam reban ni. Dengan yang mana kita nak breeding kan, inilah dia, induk dia. Inilah betina yang akan kita gandingkan dengan si Pablo tu. Harap-harap menjadilah ya Pablo. Mula-mula sekali kita masukkan yang betina terlebih dahulu. Nampak kan betina ni dah ready untuk kita breeding. Kemudian kita masukkan pula si Pablo. Inilah Pablo, pembaka yang ada di dalam reban. Bila dah masukkan dalam reban tu, Pablo pun mulalah kerja-kerja dia untuk mengusah. Mengusah katanya. Nampak tak? Dia mula mengayat-ayat, tiba-tiba dah dapat. Alhamdulillah, senang je kita nak breeding sebenarnya. Bila masa betina nak ready breed, kita terus masukkan je. Harap benih Pablo ni menjadilah ya. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.